Hospital Sungai Buloh HSB meminta kerjasama orang ramai untuk mengesan waris atau ahli keluarga seorang pesakit warga emas yang sedang menerima rawatan di hospital berkenaan. Pesakit itu dikenali sebagai K. Ramachandran, 72 tahun. HSB dalam kenyataan memaklumkan pesakit terbabit mengalami masalah penglihatan serta keterbatasan pergerakan yang memerlukan pemantauan serta sokongan dalam aktiviti harian. Sepanjang tempoh pesakit menerima rawatan, tiada waris atau ahli keluarga hadir melawat atau menghubungi pihak hospital. Menurut HSB, Jabatan Kerja Sosial Perubatan melakukan pelbagai usaha untuk mengesan waris pesakit termasuk membuat semakan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Namun setakat ini, tiada waris berjaya dikesan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta hadir ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan HSB.